persembahan kompang yang dinyatakan khas daripada kumpulan kompang yang pernah viral dahulu. Dahulu dia kanak-kanak masih kecil, tapi sekarang semua jadi ayah orang. Bukan Syekh Bujang lagi, tapi masih menyambungi kegemilangan kompang beliau. Tuan-tuan dan puan, kita berikan tepukan paling gemuruh untuk kumpulan kompang 5 Friday. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar? Semua sihat ke? Hari ni kita nampak ramai sangat break oren ni. Semua batu-batu kat sini. So saya tak nampak orang bergerak. So tolong yang oren bergerak sikit, yang oren bergerak sikit. Baru kita nampak orang di situ. Okey tuan-tuan, kami perkenalkan dulu kumpulan kami. Hai, kami Kompang 5 Friday. Kami datang jauh tuan-tuan daripada Malaysia. Okey tuan-tuan, kami akan melakukan persembahan khas untuk pasangan sejoli kita yang sangat handsome dan cantik di sebelah kiri saya, iaitu Tuan Syamir dan juga Puan Syahira. Okey tuan-tuan, kita akan melakukan persembahan, tapi kami sangat mengharapkan orang kata sokongan yang paling gemuruh daripada tuan-tuan yang berada di sini. Boleh ke tuan-tuan? Boleh Kita jadikan hari ini adalah hari yang paling bahagia buat pasangan sejoli kita. Boleh tuan-tuan? Cantik, sebelum kita rehearsal tepuk tangan dulu. 3, 2, 1, tepuk tangan tuan-tuan.
Bismillah. Terima kasih semua, terima kasih. Kejap. Bapak, kakak, tentang semua. Tengok pengantin kita, Abang Azmir. Oh, Abang Azmir. Syamil. Sorry. Maaf saya ya. Mas Syamil. Agak. Bapak. Azmir. Syamil. Maafkan saya ya, sekali lagi maafkan saya. Mas Syamil. Mas Syamil. Sekejap, pergi gambar. Sekejap ya, boleh kejap. Jangan dulu, santai dulu. Sekejap ya. Okey, Abang Azmir. Agak cukup ke tak cukup? Keluar lah. Belah sini. Sekejap ya. Saya lambat sikit. Sekejap. Bang. Agak tak dengar lagi kot. Cukup. Tak dengar lagi sekali. Kuat sikit. Bang, macam mana ni bang? Boleh? You want more? Okey. Aku geram tu orang break ni. Betul-betul meriah dia gini ya. Okey, saya nak tanya grup-grup break ni. Kita punya pengantin rumah kita hari ni cantik ke cantik gila? Disebabkan pengantin kita terlalu cantik. Syahiram, kami buat lagu ni khas untuk Puan Syahira daripada Abang Syamil. Ya, nyanyi sama-sama ya, nyanyi sama-sama. Saya tahu dia sama-sama ya.
pergi negara Hungary, jumpalah jodoh. Bahaya. Lepas ni Abang Syamil jangan pergi luar negara dah. Takut dapat benda lain lagi. Tapi kalau nak honeymoon luar negara boleh. Guys, tengok muka Abang Syamil. Muka unsur kejelesan. Tak ada lagu untuk dia tu. Abang Syamil nak lagu Abang Syamil? Terpulang. Dia suruh pulang, jom. Okey, mari kita buat lagu untuk Abang Syamil satu.
tuan-tuan. Ini rasa yang paling sporting sekali. Terima kasih. Okey, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kompang Lima Beradik. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada kumpulan Kompang Lima Beradik atas persembahan yang begitu mengujakan. Dan seterusnya para hadirin, kita akan persilakan wakil keluarga kepada tuan rumah ataupun kekanda kepada pengantin perempuan sedia lebih mesra dengan panggilan alung. Dipersilakan Encik Syaiful Azwan bin Amir untuk menyampaikan ucapan. Kita persilakan alung kekanda kepada